Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat Hari Raya Aidiladha. Uh, dalam dalam berhari raya ni pun saya lihat non-stop komen kan. Jadi saya buatlah video kan sambil-sambil saya rehat dekat rumah ni berkenaan dengan isu PKR sekarang ni kan. PKR sekarang ini sedang berada dalam mood yang sangat-sangat mereka sendiri buat, iaitu ketakutan. PKR sekarang ni berada dalam ketakutan, hampir-hampir nak terkencing dekat seluar sebab perangai pengampu-pengampu, pembodek-pembodek, mereka-mereka yang tidak buat kerja selama ini tetapi berebut-rebut jawatan, tetapi berebut-rebut kadimah, berebut-rebut nak membodek dan akhirnya membawa satu malapetaka besar, iaitu PKR itu menjadi lemah selemah-lemahnya dan akhirnya mereka menggunakan kuasa mereka berada dalam kerajaan, mereka gunakan duit rakyat untuk mereka beli media, untuk mereka beli ceplos, untuk mereka beli siapa saja yang sanggup mengeluarkan kenyataan, memburukkan Parti Rafizi, memburukkan Rafizi Lamli, memburukkan siapa saja yang nak menentang PKR. Jadi, yang saya cakap sebelum ini, sangat-sangat terlalu ramai musuh. Jadi benda ini adalah perkara yang telah pun orang PKR itu buat. Sekarang ini, mood mereka dalam keadaan ketakutan tau. Hari-hari keluar media. Apa media yang PKR keluar hari ini? Paling bodoh dan paling bangang sekali kan. Tiap-tiap hari, PKR meroyan untuk nak menang dekat Pandan. Tiap-tiap hari, Tengku Zakrul keluar kenyataan, Pandan akan jadi milik kita. Tiap-tiap hari orang PKR akan keluar kenyataan, orang dekat Pandan dah semua menyokong kepada PKR. Tiap hari. Kalau betul sokongan ada pada PKR, kenapa nak takut? Baguslah. Kalau betul Tengku Zakrul nak menang dekat Pandan, buatlah kerja. Buat kerja. Tak payah engkau orang cakap banyak. Tapi bila kita berada dalam ketakutan, apabila kita tahu bahawa kita dah lemah, kita akan gunakan jentera kerajaan, media-media yang pro kerajaan untuk kamu keluarkan kenyataan rasmi kamu supaya dilihat oleh rakyat. Konon-kononnya kamu dah hebat. Tapi sebenarnya kamu dah guna duit rakyat. Kamu gunakan duit rakyat untuk parti kamu, untuk kamu nak cuba kuatkan parti kamu. Kamu bagi sogok dengan ketua-ketua cabang, ketua-ketua wanita, pemimpin AMK. Untuk kamu gunakan duit macam ini untuk kamu pergi buat media-media murahan untuk nak menunjukkan seolah-olah PKR itu kuat. Mereka kata keahlian mereka bulan ini ada 5,000. 5,000 daripada mana? Toyol mana yang nak jadi keahlian PKR? Yang keluar PKR dia cakap. Yang dah mendaftar dengan Parti Rafizi Lamli itu dah berapa ribu orang. Ada PKR tahu? Yang dah mati ada PKR tahu? Contoh kawasan saya. Keahlian PKR ada 7,000. Keahlian dia. Sekali saya kumpul, tahu berapa? Waktu saya tubuh ke cabang, keahlian PKR yang hidup tu, yang ada tu 5 orang je. Saya buat cabang terpaksa pergi buat keahlian baru. Mana pergi? 5,000, 7,000 keahlian yang lama dekat cabang saya. Tak ada. Semua ada ikut parti GPS. Ada yang ikut parti DAP. Ada yang ikut parti lokal Sarawak yang lain. Macam tu lah. Keahlian PKR-nya yang dia orang duk canangkan duk gini. Anak-anak pemimpin PKR itu. Bayangkan kalau 10 orang. Geng-geng ceplos. Bini dia, anak dia 2 orang, dah 4 orang. Jadi, itulah, lepas daripada yang dia cerita 5,000 ni, tak ada lagi orang nak masuk. Mana ada orang lagi nak masuk PKR? Yang keluar akan berduyun-duyun lepas ini. Yang kedua, kamu tengoklah sikap orang PKR. Orang PKR dekat luar, 24 jam, dia menyatakan orang khianat. Dia kata siapa yang keluar parti khianat. Siapa yang macam Rafizi khianat. Semua orang PKR tuduh khianat. Sebenarnya orang bukan khianat, tapi orang dikhianati. Orang dalam PKR ni suka mengkhianati kawan dia. Menggunakan kawan dia untuk mendapat keuntungan. Mereka dapat lava, orang lain dapat susah.
Rafizi buat kerja yang dapat untung Ramadan. Rafizi buat kerja yang untung MB Selangor. Rafizi buat kerja yang untung Fauziah. Rafizi buat kerja yang untung Nurul Izzah. Rafizi buat kerja yang untung Anwar Ibrahim keluar penjara. Rafizi keluar penjara yang untung Wan Azizah. Boleh jadi timbalan Perdana Menteri. Rafizi buat kerja yang untung geng-geng ini. Bila engkau orang dapat kuasa, engkau orang kata orang khianat. Yang khianat adalah engkau. Kau orang ni yang mengkhianati orang. Tahu tak? Sekarang ini, satu contoh je yang paling jelas dan terang untuk rakyat lihat. Parti PKR adalah parti mengkhianati orang. Saya nak beritahu ni, saya ulang. Parti PKR ini adalah parti yang mengkhianati kawan-kawan dia. Kita tengok contoh sekarang ini. Apa jadi dengan timbalan Presiden PKR, Nurul Izzah? Nurul Izzah, kalau puak-puak pengampu ni, puak-puak yang gila kuasa ni, puak-puak yang mengejar hawa nafsu dia ni, kalau dia tak tengok Nurul Izzah tu, anak Nurul Izzah binti Anwar Ibrahim, kamu orang tahu tak apa jadi dengan Nurul Izzah ni? Nurul Izzah ni, kalau dia bukan binti Anwar Ibrahim, dia orang dah sepak masuk longkang, tahu tak? Kemenangan Nurul Izzah untuk nak jatuhkan Rafizi Lamli itu hanyalah untuk mereka nak dapatkan kuasa, dan akhirnya bila dah dapat kuasa, dah tendang Rafizi Lamli dan geng Rafizi Lamli. Dia tahu dulu Nurul Izzah bersama dengan Rafizi Lamli. Sekarang ini dia terbalikkan, dia guna Nurul Izzah dan dia terbalikkan Rafizi Lamli, dan akhirnya Nurul Izzah dia tendang. Kamu tengoklah apa dia buat dengan Nurul Izzah sekarang. Nurul Izzah sekarang ni bantu Nurul Izzah tidak? Apa tidak? Akhirnya dia pergi tendang Nurul Izzah, yang sepatutnya Nurul Izzah adalah orang yang perlu menjadi panglima perang mereka. Dia letak bagi jawatan Nurul Izzah benda-benda yang lain. Timbalan Presiden. Ini adalah satu yang paling awal. Nurul Izzah belajar sekarang ni. Nurul Izzah, engkau sekarang dah sedar, dah tak berguna. Kau tengok macam mana orang dalam PKR humban kau. Kami dah cakap daripada awal. Saya dah cakap daripada awal. Nurul Izzah, engkau jangan bertanding timbalan Presiden. Kau naik timbalan Presiden, selepas sahaja kau menang, kau akan disepak. Nampaklah sekarang. Sekarang ni orang-orang ini, geng-geng Ramanan, geng-geng Samsul, geng-geng Fahmi, geng-geng siapa lagi, Fauziah, geng-geng semua yang nak membodek MB Selangor apa semua ni, geng-geng ini menunggu waktu. Apabila Anwar dah tak ada dalam PKR, kamu akan tengok bahawa Nurul Izzah akan jadi sampah dalam PKR tu. Tambah lagi kalau Nurul Izzah sudah tidak boleh menang. Nurul Izzah pun satu hal. Nurul Izzah sendiri punya kebodohan. Kau dah tahu. Bayangkan, parti dah jadi kerajaan tau. Parti dia jadi kerajaan, yang beria dia bukan ahli parlimen, dia bukan adun. Tiba-tiba kau nak bertanding timbalan. Timbalan ni sekurang-kurangnya apabila parti kau berada dalam kerajaan, kau sekurang-kurangnya mesti adun. Mesti ahli parlimen. Supaya ada kekuatan di peringkat itu. Tapi kau dah lah kalah. Pilihan daya. Kau beria pula nak ambil kuasa jadi timbalan. Akhirnya, orang-orang ni tak peduli dengan kau. Kuasa kau tak ada. Orang sekarang ni respect kau kerana Nurul Izzah binti Anwar Ibrahim. Lepas bapak engkau tak ada ni nanti, kau ingat orang PKR nak angkat engkau. Orang PKR tak akan angkat Nurul Izzah lepas ni. Kamu orang tak percaya? Selepas Anwar Ibrahim akan ada pertembungan Presiden. Kalau Nurul Izzah nak bertanding Presiden, siapa yang nak sokong? Sedangkan orang yang angkat Nurul Izzah ini, dia ada tim, dia dah tahu. Tim ini, dia keluar saja daripada Nurul Izzah langsung tak ada. Siapa tim Nurul Izzah sekarang? Nurul Izzah tahu, Ramanan. Tim dia MB Selangor. Fadlina, Ketua Wanita. Tim dia MB Selangor. Nurul Izzah kan terkial-kial lepas ni. Tak ada siapa lagi nak pedulikan keluarga Anwar Ibrahim lepas ini. Wan Azizah, kau menangislah air mata darah. Tak ada lagi. Orang Rafizi dah tak ada dah. Kau pergi berlututlah dengan Rafizi Lamli. Kali ini keluarga Anwar Ibrahim, orang Rafizi dah tak anak dah.
Rafizi betul-betul dah sangat kecewa dengan keluarga Anwar Ibrahim. 20 lebih tahun Rafizi Lamli menolong parti korang untuk keluarkan Anwar daripada penjara, membantu Nur Izzah, membantu Wan Azizah, pejabat pusat tu, antaranya Rafizi Lamli, pakai duit sendiri. Sekarang ni, tunggu. Saya dah cakap banyak kali, Izzah, kamu tak akan jadi presiden PKR. Tak ada laluan bagimu. Anwar Ibrahim habis saja jadi presiden lepas ni. Ini penggal terakhir Anwar Ibrahim jadi presiden. Dia tak boleh jadi presiden lagi. Orang tak akan bagi ruang. Di situlah PKR akan runtuh. Nurul Izzah akan hilangkan diri. Dan akhirnya PKR akan dipegang oleh geng-geng Ramanan, geng-geng Fahas, geng-geng kartel MB Selangor. Dan kemungkinan Azmin boleh balik. Kamu orang tengok. Dan Nurul Izzah lepas ini dia tak nak lagi ke politik. Kalau Nurul Izzah kalah dalam pilihan raya umum ni, Nurul Izzah dia akan tinggalkan politik. Nurul Izzah, perangai Nurul Izzah ni kamu tengok. Dia dekat Sabah. 2 hari sebelum orang kata pengumuman untuk mengundi, untuk buang undi, 2 hari Nurul Izzah hilangkan diri. Bapak dia terkontang-kanting buat kerja. Sekarang ini mereka tukar panglima perang mereka kepada MB Selangor. Dengan siapa? Dengan Saifuddin Nasution. Rekod Saifuddin Nasution bertanding kalah. Bertanding kalah. Saifuddin Nasution bukan ahli parlimen. Saifuddin Nasution orang yang bertanding kalah. Macam mana kau nak mengetahui jentera pilihan raya sedangkan kau sendiri kalah? Kawasan kau sendiri kau belum tentu menang ni. Nak jadi panglima perang ni, kau sendiri kena menang. Sekarang ni dia sendiri pun belum tentu menang. MB Selangor yang sekarang ni, dalam pilihan raya umum ni, MB Selangor, dia nak kena jaga juga Selangor. Selangor itu adalah negeri yang mana dia sendiri jadi MB Selangor. Selangor dia nak kena jaga, dia nak pergi Sabah, dia nak pergi Sarawak, dia nak pergi semuanya. Ingat dia mampu? Mampus. Tamak sangat. Orang PKR ni dah tamak sangat. Mereka sekarang ini, apa pun orang cakap, orang PKR dah tak ingat. Sebab itu Tuhan tak bagi dia orang ni jadi kerajaan awal-awal. Sebab itu Tuhan tak bagi dia orang ni pegang kuasa awal-awal. Bayangkan, 3-4 tahun ni mereka pegang kuasa pun dah jadi macam ini. Kalau mereka pegang kuasa macam UMNO Barisan Nasional begitu lama, aku rasa runtuh negara ni. Semua benda dia claim. Kerajaan Madani buat. Sikit-sikit claim. Wong Chen sekarang ni tengok. Siapa yang lawan Anwar Ibrahim, siapa yang tak sehaluan dengan Anwar Ibrahim, dia blok. Bajet hari parlimen sudah disekat. Jawatan Wong Chen sudah pun dibuang. Ini. Tengoklah. Perangai-perangai dia orang. Selepas ini lagi ramai yang keluar tau. Kita tunggu je. Kita tunggu je. Semakin ramai orang keluar, pemimpin-pemimpin PKR akan keluar meninggalkan Anwar Ibrahim. Dan agenda perjuangan mereka dah habis. Tak akan ke mana dah. Semalam saya tengok AMK Kelantan. Kata Perdana Menteri, bagi laptop, bagi duit 1,000 dekat budak dekat Kelantan. Saya persoalkan, kenapa nak bagi peralatan laptop hanya dekat Kelantan? Kenapa tak bagi dekat Terengganu? Kenapa tak bagi dekat Pulau Pinang? Kenapa tak bagi dekat Kedah? Kenapa tak bagi dekat Johor? Kenapa tak bagi dekat Melaka? Kenapa tak bagi kat Sabah Sarawak? Kenapa hanya nak pergi ambil hati orang dekat Kelantan? Politik Anwar Ibrahim sekarang ni, politik PKR sekarang ni, yang ada benefit dia buat. Yang tak ada untung dia tak buat. Fahmi Fazil, tengok dia pergi tar jalan. Macam itu ke? Seorang menteri tar jalan. Kau punya tar jalan tu, yang Fahmi buat tu, macam
Babi punya jalan tahu tak? Kampung aku pun orang tak tar jalan macam tu tahu tak? Jalan berlubang orang pergi tar jalan macam hei. Macam mana dia nak jaga benda lain? Macam mana nak jaga kawasan lain? Macam mana nak jaga negara? Kalau kawasan kau sendiri pun kau suruh orang tar jalan macam lopak babi. Baru-baru ni, geng-geng PKR. Konon-kononnya nak claim tau. Geng-geng PKR nak claim jambatan yang ada di Sarawak. Jambatan di sungai Batang Lupar. Kesi Batang Lupar tu pun dah hanyut tak ke mana dah. Batang Lupar tu, jambatan sungai yang terpanjang kat Malaysia ni, geng-geng Madani claim. Inilah jasa kerajaan Madani boleh buat jambatan terpanjang di sungai Sarawak. Last-last kena balun dengan Abang Jo. Abang Jo balun. Abang Jo cakap apa? Kerajaan PH batalkan projek Batang Lupar 1. Akhirnya, Abang Jo pergi pakai duit Sarawak, tak sampai 1 bilion pun buat jambatan tu. Akhirnya jadi jambatan terpanjang di Malaysia. Tak sampai 1 bilion je benda tu. Anwar Ibrahim gedebak-gedebuk, berdegar-degar dekat pusat. Jambatan untuk rakyat Sarawak nak pakai, di bawah 1 juta pun tak mampu buat. Orang Sabah diperbodohkan oleh Anwar Ibrahim. Nah, tunggu. Dia kata lepas PRU dia nak bayar 40%. Kat mana? Duit dekat mana? Sekarang ni geng-geng PKR sedang bermahalajalela menggunakan duit rakyat untuk parti dia. Bermewah-mewah. Orang PKR sekarang ni bermewah-mewah dengan duit rakyat, tahu tak? Rakyat bukan bodoh hari ni tahu. Rakyat akan tengok ke orang punya kerja. Orang dah tahu. Hari-hari serang Rafizi. Hari-hari kata parti itu lingkup. Hari-hari kata tak akan bertapak parti ni. Parti ni akan jadi macam parti yang lepas-lepas. Semangat 49 macam parti pejuang macam ni. Apa yang korang fikir takut? Lepas tu kau fitnah Rafizi Lamli. Beli parti 8.5 juta. Main di media sosial. Sekarang ni mula lagi satu. Video, audio yang konon-kononnya Rafizi Lamli bercakap dengan bini arwah Tun Daim. Benda tu ulang-ulang pakai AI. Benda yang macam ini pun PKR nak main fitnah. Hari ini PKR dah jadi satu parti memfitnah orang, tahu tak? Dah jadi makanan orang PKR. Keluarkan fitnah. Penyokong-penyokong PKR nak pertahankan Anwar Ibrahim sanggup buat fitnah sekarang ni. Bila orang kata Anwar Ibrahim peliwat, mereka kata ini fitnah. Anwar Ibrahim masuk dalam penjara jelas-jelas kerana kes liwat, kasta fitnah. Tapi kes Najib, 1MDB masuk penjara. Oh, ini kes betul lah kan? Jadi buat apa kita ada undang-undang? Habis kita tak percaya dah dengan peguam. Hari ini Anwar Ibrahim kata peguam negara tak betul. Dulu dia kata peguam negara tak betul. SPRM tak betul. Polis tak betul. Hari ini dia duduk di situ. Apakah ini betul? Apakah betul lah? Kita tengok selepas ini. Selepas PRU ke-16, jangan harap Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Tidak. Saya nak ulangi. Anwar Ibrahim tak akan jadi Perdana Menteri selepas PRU ke-16. PKR jangan mimpi. Kemungkinan kamu akan berlutut dengan parti lain nak beriaya, nak masuk dalam kerajaan je. PKR sekarang ni dah takut jatuh. PKR takut jadi pembangkang. PKR dah tahu kalau mereka jadi pembangkang, mereka akan susah semula. Kedua, mereka tahu mereka akan disiasat. Parti mereka akan lingkup tau. Mereka akan disiasat. Ramai pemimpin-pemimpin PKR akan disiasat. Sebab itulah mereka sangat-sangat dalam ketakutan. Mereka tahu. Kamu orang tengok sekarang ni. Ada PKR sibuk. Ada Anwar Ibrahim sibuk nak jadikan parlimen lain
untuk jadi parlimen angkat dia. Kenapa Anwar Ibrahim tak pergi dekat parlimen Hadi Awang untuk jadikan parlimen angkat? Kenapa Anwar Ibrahim tak pergi dekat parlimen Sarawak jadikan parlimen angkat? Kenapa tak pergi Sabah jadikan parlimen angkat? Kenapa tak pergi Johor buat parlimen angkat? Kenapa sibuk parlimen macam ni kau jadikan parlimen angkat? Parlimen ini yang kau angkat, parlimen ini yang kau nak jaga. Jelas di situ pembohongan kau orang, selepas saja rakyat bagi kau orang undi, lepas tu kau dapat kuasa, kau tak peduli dah masalah rakyat. Sudah jelas-jelas di sini kita nampak. Tengku Zabrul bertanding dekat Ulu Selangor. Kenapa sibuk sangat nak pergi Pandan? Patutnya Tengku Zabrul pergilah bertanding dekat tempat lama dia. Buat kerja kat tempat lama. Kenapa dulu beria-ia dia berdegar-degar dia dekat sana buat kerja? Wayang Tengku Zabrul ni dia pergi buat wayang dia dekat Pandan. Saya harap orang Pandan jangan percaya dengan wayang Tengku Zabrul ni. Selepas dia menang nanti, dia akan tinggalkan macam tu je. Kalau dia kalah, lagi dah tak nampak muka Tengku Zabrul. Kalau nak tahu Tengku Zabrul ni nak buat kerja, tak buat kerja kat Pandan, bagi Tengku Zabrul kalah dekat Pandan, selepas tu kita tengok, PKR dah turun buat kerja kat Pandan atau tidak? Tengku Zabrul akan pergi buat kerja kat Pandan lagi atau tidak? Jangan bagi menang. Di mana-mana parlimen angkat Anwar Ibrahim, jangan bagi menang. Bila dia orang kalah, kita akan tengok, dia pergi buat kerja tak? Dia buat kerja macam sekarang tak? Jangan, kamu orang bayangkan Tengku Zabrul masuk dalam PKR. Macam-macam dia dapat, macam-macam dia bagi. Biarlah orang PKR nak kata saya cakap macam ni cemburu ataupun tidak. Macam-macam dia dapat tau. Tengku Zabrul ni bukan ketua cabang. Tengku Zabrul bukan kepimpinan PKR. Tapi, dia duduk barisan depan. Dia duduk meja BBIP. Dia dapat keistimewaan macam-macam. Dia baru masuk PKR semalam. Lagu PKR pun Tengku Zabrul tak tahu tau. Otai-otai, orang-orang lama dalam PKR. Duduk nun kat belakang sana. Makan sisa-sisa makanan. Geng-geng PKR yang tukang angkat bendera. Geng-geng PKR yang tukang pasang bena, pasang banting. Tu duduk kat belakang sana. Makan sisa makanan. Tengku Zabrul baru semalam masuk dalam PKR, diangkat macam anak raja. Tengok. Macam mana? Orang PKR tak nampak lagi. Ramai Tengku Zabrul beria-ia, aku tunggu dekat mana pun parti nak calonkan aku, saya akan pergi. Kepala bapak engkau. Kau masuk dalam parti politik, masuk dalam PKR baru semalam, terus kau nak cerita kau nak jadi calon. Berapa ramai orang-orang PKR yang menunggu nak jadi calon? Beribu-ribu yang menunggu nak jadi calon. Beria-ia dia yang nak jadi calon. Macam dah tak ada orang dalam PKR tu nak jadi calon tau. Beria-ia orang PKR nak angkat Tengku Zabrul je. Bodoh engkau orang PKR. Memang bodoh. Tengku Zabrul baru masuk semalam, tu yang korang angkat. Idealisme perjuangan parti mu tak tahu? Tak tahu, mana tahu. Parti PKR, parti jalanan. Adakah Tengku Zabrul ni orang jalanan? Pergi cek latar belakang Tengku Zabrul ni. Kata parti ni parti derita. Derita tak kucing apanya? Ambil artis, ambil Tengku Zabrul, ambil Fahas, ambil orang-orang yang dah tak tahu ke mana-mana. Rakyat akan tentukan nasib kau orang parti PKR. Kau kata kau parti pejuang rakyat. Mana ada pejuang rakyat? Parti ini sekarang dah jadi pejuang kepada mereka-mereka yang kaki nafsu serakah. Ambil jawatan sana, ambil jawatan sini, dapat gaji sana, dapat gaji sini, semua duit rakyat. PKR sedang membazir duit rakyat. Berapa banyak jawatan JLC, berapa banyak jawatan lantikan politik, berapa banyak jawatan-jawatan kerajaan, berapa banyak jawatan-jawatan yang sepatutnya dapat kepada orang awam, akhirnya dapat kepada orang PKR, dan duit untuk bayar gaji orang ini adalah duit rakyat. Pembaziran berlaku di situ, kualiti tak dapat,
kerosakan dalam negara kita dapat. Parti PKR nak kata parti kamu secuci embun pagi. Please lah. Parti kamu sekarang ni sedang merasuah terlalu banyak. Kamu orang mengambil duit kerajaan melalui NGO kamu orang. Duit rakyat diambil oleh PKR melalui NGO PKR, tahu tak? Beratus-ratus ribu disalurkan. NGO, ketua cabang yang ini bagi 50 ribu, beratus ribu. NGO, orang ini bagi. Itu semua duit rakyat. Bukan duit bapak PKR. Mereka gunakan jawatan kerajaan, mengambil duit kerajaan dengan menggunakan dana kerajaan dan masuk ke dalam akaun NGO orang-orang PKR. Dan duit itulah yang konon-kononnya mereka, yang sekarang ini mereka pakai, konon-kononnya seolah-olah duit bapak dia orang. Nak tipu orang. Ini baru saya cakap tahu. Ada satu masa, saya panggil Rafizi, saya panggil Nik Nazmi, seorang buat podcast berkenaan dengan isu duit NGO yang disalahgunakan ini. Ada satu masa nanti. PKR, kau orang tunggu. Kami akan bongkarkan benda ni satu persatu nanti. Orang BN dulu lagi bagus tau. Orang BN dulu nak sakau duit, BN nak sakau duit, tak apa. Dia melalui projek tender, buat jalan ke apa semua. Masih ada kerja di jalan tau. Barisan Nasional dulu, contohnya, ketua bahagian dia ambil projek, dapat lesen untuk buat jalan. Mereka dapat keuntungan daripada sana tau. Ada juga kerja dia tau, buat jalan. PKR sekarang ni ambil duit melalui NGO, cuma apa? Mereka nak, konon-kononnya nak buat ni dekat jamuan dekat kampung. Konon-kononnya nak bantu orang dekat kampung macam ini. Duitnya itu langsung habis. Dia bukan ada kerja yang jalan. Sebab itu, di mana-mana kawasan PKR, tidak ada kerja yang jalan. Sebab macam mana nak jalan? Dia songlap duit melalui NGO. Lepas tu, itulah yang kita nampak beli iPhone. Nampak dia beli gelang kalau perempuan. Nampak pakai mask dah besar-besar. Tak percaya. Benda ini akan terbongkar juga nanti setelah kamu jatuh. Hari ini kamu persoalkanlah. Hari ini kamu kata kalau ada bukti, report polis. Kalau ada bukti, tangkap. Kau tunggu. Kau makan dulu kenyang-kenyang. Kau orang makan dulu kenyang-kenyang. Yang akan membongkarkan kau orang ini bukan saya. Yang akan jatuhkan kau orang, yang akan bongkarkan barang ini nanti, orang UMNO Barisan Nasional. Orang UMNO Barisan Nasional sedang berada dalam kerajaan hari ini. Perhatikan kesi-kesi PKR. Perhatikan pemimpin-pemimpin PKR. Tunggu waktu mereka akan tembak engkau dalam pilihan raya. Bukan saya yang buat nanti. Orang UMNO. Sekarang ini pun kalau kita tengok, orang UMNO macam Puat, dah pun tekan gear berkenaan dengan isu mafia korporat. Tengok nanti. Yang mencungapkan PKR bukan kami. Yang akan mencungapkan PKR ni nanti UMNO. UMNO dah tahu rahsia korang. UMNO dah duduk dalam kerajaan begitu lama. Orang UMNO dah tahu selok-belok macam mana nak ambil duit. Orang UMNO dah tahu macam mana NGO itu untuk agihkan duit. Orang UMNO dah belajar dulu. Orang UMNO hari ini perhatikan kamu orang PKR. Kamu buat kerja itu, orang UMNO senyum aja. Kau tunggu waktu, dia kata. Kau tunggu waktunya, kami akan ningkau. Jerat engkau, dia kata. PKR akan terjerat oleh orang UMNO. Sebab apa? Orang UMNO dah terkesan, orang PKR, orang PH, engkau telah pun penjarakan pemimpin utama mereka, iaitu Najib. Orang UMNO, orang BN, mereka akan lakukan hal yang sama. Mereka akan tangkap jerung-jerung yang ada dalam PKR. Mereka akan buktikan bahawa mereka, orang-orang ini melakukan rasuah. Kemungkinan Fahas. Fahas mungkin boleh. Anwar Ibrahim mungkin boleh. Sebagian menteri-menteri PKR yang ada hari ini pun UMNO akan buat.
Sementara Zaid Hamidi masih ada ni, orang UMNO mungkin boleh okey-okey lagi. Selepas daripada Zaid Hamidi, kemungkinan Tok Mat akan naik, orang lain akan naik. No way untuk engkau orang PKR. Dia orang akan hentam kau. Dia orang akan tangkap satu pemimpin PKR yang dilihat begitu rasuah, begitu korup. Mereka akan tangkap itu dan mereka akan humban dalam penjara. Dan sama macam kejatuhan UMNO Barisan Nasional, memang tak boleh harap. Rakyat akan tengok, tak boleh harap parti PKR ini. Parti PKR ini juga parti perasuah. Dia akan berlaku dan berulang di dalam parti itu. Kami tepuk tangan dekat luar. DAP, tunggu. DAP pun tunggu masa tu. DAP pun tunggu masa. Kali ni kita nak tengok Anwar Ibrahim punya cakap. Aku dah biasa duduk dalam penjara. Aku ni dah pernah ditelanjang. Aku ni dah pernah ditumbuk. Lepas ini, kau masuk sekali lagi, betul-betul dah tak ada siapa yang pedulikan kau, nasib kau. Nasib kau lebih dahsyat daripada Najib. Itu dia. Jadi jangan orang PKR beria-ia sekarang ini. Kamu orang berpolitik sampai fitnah orang, sampai buat macam tu, macam ni dengan orang. Kau orang waktunya belum selesai lagi. UMNO betul-betul hentam ke orang ni nanti tahu. Tunggu dia saja pilihan raya. PH tengangkang-ngangkang selepas diumumkan pembubaran parlimen. Kamu tahu tak? Yang nak hentam PH ni berapa parti tahu? Siapa yang hentam PH? Yang hentam PH Barisan Nasional. Barisan Nasional akan hentam PH kau-kau. Parti PN. PN tengok BN dah pun bongkar rahsia PH. PN akan hentam. Parti Pejuang akan hentam. Parti Rafizi akan hentam. 4-5 parti akan bedal PH sehingga lumat. Lumat. Kali ini kau duduk dalam kerajaan, kau orang hentam sana, kau orang hentam sini, kau orang hentam kami, kau orang hentam ni. Selepas diumumkan saja pembubaran parlimen, 5-6 parti hentam kau punya parti satu orang. Terduduk kamu orang lepas ni. Hari ni bolehlah kau jawab saya. Kau pergi jawab dekat media saya. Selepas ni kau orang tak larat nak jawab. Ceplos pun dah tak laku cakap dia. Media-media pun tak ambil lah cakap PKR. Di waktu tu barulah kau nak cerita TV3 suku lah. TV1 tak guna lah. Malaysia Gazette tak pakai lah. Malaysia Kini tak betul lah. Berita harian tak bagus lah. Tentulah kau semua benda yang kau persoalkan. Tak ada kebebasan bersuara, kau orang akan keluarkan lepas ni. Lepas tu, waktu kau kerajaan, kau sekat sana, kau sekat sini. Kau kata jadi kerajaan, ahli parlimen, semua kena bagi bajet. Aku tak bagi, kau buat, tunggu. Selepas ini kau selama-lamanya jadi pembangkang, jangan lagi kau orang nak tanya macam mana. Anwar Ibrahim yang membuat masalah ini. Dia sendiri yang cari masalah. Yang cari musuh pun Anwar Ibrahim. Mana ada orang nak sokong PKR ni dah lah. Ini besok Nurul Izzah ya. Nurul Izzah malu besar tau. Ini Nurul Izzah dah malu besar dibuat macam ini tau. Bayangkan. Anwar Ibrahim jadi presiden pun dah tak mampu nak halang tau. Anwar Ibrahim walaupun dia presiden, dia tak mampu halang yang di bawah ni. Yang di bawah ni, geng Rabanan, geng Fauziah, geng Saifuddin, geng Fahas ni, geng Kartel Azmin ni. Anwar Ibrahim satu orang nak lawan, memang tak ada. Sebab itu Nurul Izzah ni tu orang boleh pergi tendang macam tu. Atas cadangan dia orang. Dia orang buat cadangan nak tendang Nurul Izzah.
Tapi dia tak berani nak cakap diam-diam. Kita tukar dulu macam ni, dia pusing kelong sana, kelong sini. Sebenarnya dia orang dah nak tendang Nur Izzah tu. Dan Nur Izzah pun memang tak ada kemampuan berceramah. Nur Izzah memang tak ada kemampuan selama ni. Mana? Aku nak tanya, geng-geng ceplos, aku nak tanya geng-geng askar botak babi tu, yang macam anjing tu, yang kata dulu Nur Izzah lah panglima perang sehingga kan menang PRU ke-15, PRU ke-14, mana dia? Mana geng botak tu, askar botak bodoh tu? Kalau betul sekarang ni, bagi tahu dekat askar botak tu, tanya dia. Dulu Nur Izzah 2 kali jadi panglima perang. Kenapa sekarang tiba-tiba kamu pecat Nur Izzah jadi panglima perang? Kalau betul Nur Izzah tu bagus, kenapa tak pertahankan? Pertahankanlah. Nur Izzah jadi panglima perang. Kami ni rakyat Malaysia nak tengok tau. Saya betul-betul tunggu nak tengok Nur Izzah jadi panglima perang. Kak Sabah aku dah tengok dah berjaya. Kak Sabah dah berjaya dia. Grade A dia dapat. Grade A Nur Izzah kempen dekat Sabah tau. Saya betul-betul teruja sangat nak tunggu dia. Nak tunggu dia jadi panglima perang yang sebenarnya nanti. Dipecat pula. Kata Nur Izzah yang terbaik. Kata PRU ke-16, PRU ke-14, Nur Izzah yang bawa kemenangan, bukan Rafizi. Nur Izzah yang buat kerja, bukan Rafizi. PRU ke-14, PH jadi kerajaan, PH 1.0, katanya Nur Izzah yang bawa kerusi menang. Kenapa nak pecat? Kau pecat Nur Izzah macam mana nak dapat 80 kerusi? Kau pecat Nur Izzah macam mana nak dapat 50 kerusi? PRU ke-15, kau kata Nur Izzah lah yang menyebabkan PKR ni banyak kerusi, bukan Rafizi lagi. Tiba-tiba sekarang ini engkau orang pergi pecat dia, jelas nampak di situ bahawa Nur Izzah tidak buat kerja itu. Sekejap aja. Rakyat nak tengok. Sekejap aja Tuhan nak tunjuk pada rakyat seluruh Malaysia ni, sekejap aja. Tuhan nak tunjuk bahawa penipunya PKR ini jelas hari ini apabila dia tolak Nur Izzah. Sekejap aja. Tak lama pun. Belum sampai setahun dia jadi timbalan presiden, dah kena pecat. Belum setahun tu. Akhirnya, dipertontonkan kepada rakyat hari ini. Nah, inilah penipu orang. Panggil. Patutnya hari ini, geng-geng tu, askar botak tu, dia beritahu lah. Kenapa nak pecat Nur Izzah? Geng-geng ceplos hari ini patut cakap lah kenapa nak pecat Nur Izzah. Dia kan terbaik tu. Lepas ni kalau Saifuddin yang jadi panglima perang, kalah Nur Izzah. Nur Izzah tak ni lah. Tak dapat kredit lah. Orang semua nak tunggu Nur Izzah tau. Betul. Rakyat Malaysia sangat teruja tunggu Nur Izzah jadi panglima perang. Yang korang pergi tendang dia, kenapa? Nampak sangat dia dah tak percaya dengan Nur Izzah. Nampak sangat dulu kerja Nur Izzah itu yang buat Rafizi. Rafizi lah tolong buat. Lepas tu dapat kredit Nur Izzah. Tak ada ucap terima kasih pun. Dengan geng-geng Rafizi, dengan siapa pun. Nur Izzah tahu tak? Kau tu dulu kami-kami inilah yang tolong. Ada kau terima kasih dengan aku, Nur Izzah? Ada kau terima kasih dengan kami yang bantu parti tu? Yang kami dapat penghinaan daripada geng-geng kau orang, geng-geng ceplos kau orang. Kali ini kau orang tahulah nasib kau orang tu. Saifuddin lepas ni senang ni nak balun Saifuddin. Kau sibuk nak jadi panglima perang, kau bukan ahli parlimen pun. Kau nak menang pun tidak. Saifuddin ni memang kelongkang nanti. Dia kelongkang nanti dengan MB Kedah pun PKR ada kelongkang nanti. Pas lilek aja nih. Panglima perang pas nih MB Kedah tau. Kalau setakat Amiruddin tu nanti dia bukan ada kekuatan sangat pun dekat ni. Tak ada dah.
Kali ini Selangor silap-silap langkah, habis. Saya tepuk tangan. Saya doakan rakyat Selangor jangan sokong PH lepas ni. Bagi tukar dulu kerajaan. Dah rosak. Selangor dah rosak. Bila satu kepimpinan begitu lama dan integriti dah tak ada, jadi macam Selangor tu. Rosak. Kena tukar lain dulu. Bagi parti lain jaga Selangor tu, mungkin dia ada perubahan lain. Mereka akan cuba buat yang terbaik. Sekarang ni tak ada. Sekarang ni dah menjadi lubuk PKR, lubuk-lubuk pengampu-pengampu ni cari makan tau. Yang nak cari makan dalam politik, geng-geng dekat Selangor sana, bersukaria ni. Tengok. Jadi itulah saya nak beritahu sebab kau orang PKR dalam ketakutan sekarang ni. Yang serang-serang saya ni apa? Geng-geng ceplos dia, penyokong dia bukan ada modal lain, bukan ada power pun. Kau orang ceplos, kau orang penyokong PKR, kau orang penyokong Parti Jubo, kau orang penyokong Kunyit, kau orang penyokong Pelantang. Kau orang datang komen ke aku dah peduli apa? Kau datang komen dekat aku sini, aku dapat untung kau. Aku tak payah nak komen, nak cari 20 sen macam kau. Kau datang ke sini, iklan keluar, engkau skip atau tak, engkau dah bayar. Padan muka kau ceplos. Kau sekarang ni, orang-orang PKR yang datang masuk tengok channel saya sekarang, kau sedang bagi duit ke aku untuk aku dapat dan aku kumpul untuk kelawan parti kau nanti. Padan muka kau. Untung aku kan dapat duit. Sekurang-kurangnya duit daripada geng-geng korang. Geng-geng kaki Pelantang, kaki Jubo, kaki Peliwat, kaki Kunyit, korang lah. Kamu orang memang nak kami mainkan isu tu. Ku kan mainkan isu tu nanti. Baru kau orang sedar, baru kau orang terencat sekarang ni. Lambat. Dah terlambat kau orang nak sedar ni dah terlambat. Kau ingat kami takut dengan parti PKR kau tu. Kami akan berusaha untuk humban parti kau tu jatuh, tahu tak? Panggil lagi geng-geng ceplos tu masuk. Supaya dapat nanti buat komen cepat. Lepas tu screenshot, nanti kau orang dapat 20 sen. Cepat. Geng-geng ceplos. Ni ceplos Darrell Wong. Darrell Wong bagi duit pula ke aku. Nanti ceplos cemburu tau. Ceplos tengok Darrell Wong bagi duit RM4.90, dia nak dapat 20 sen satu komen susah. Cepat ceplos, masuk. Finally. Saya bagi lagi beberapa minit untuk bagi ruang geng-geng ceplos masuk buat komen. Lepas tu screenshot bagi dekat bos kau untuk dapatkan duit. Cepat. Tak payah nak dengki dengan saya. Tak payah. Cepat. Supaya korang dapat duit nanti. Nak dah raya ni, nak claim. Cepat. Aku bagi ruang ni. Panggil dulu kawan-kawan kau yang belum dapat claim tadi. Yang belum dapat gaji daripada komen-komen tu cepat. Bagi ruang ni. Saya dah habis dah bercakap. Nak bagi ruang dekat ceplos ni. Supaya dia dapat gaji nanti. Dah cukup lah ceplos. Dah dapat gaji lah. Cepat. Aku bagi ruang ni. Saya dah habis dah. Saya dah ruang untuk saya bercakap dah habis. Saya nak bagi ruang untuk ceplos komen ni. Supaya dia dapat claim. Kasihan. Diorang ni mana ada kerja. Tu je lah kerja yang dia ada. Okay. So itu saja. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya. Kita rehat. Biarkan ceplos yang tersakiti. Biarkan dia terus tersakit. Thank you.